sikit, barulah cuti-cuti sempoi. Baik, saya sekarang sudah sampai di kota Tanjung Pinang. Daripada Batam tadi, mengambil feri dalam perjalanannya sejam saja. Di kota Tanjung Pinang ini, di waktu petang, anda berpeluang menyaksikan matahari terbenam, iaitu sunset. Cantik pemandangannya. Sekarang ni saya dah kena jumpa Pak Abdi. Sebab apa? Pak Abdinya mau bawa saya pusing-pusing di sini. Marilah kita cuti-cuti sampai. Alahai, perjalanan belum pun bermula, tapi perut saya ni dah mula berkeroncong. Kami bertemu Pak Edi Harmoko, penduduk Melayu tempatan dari Pulau Penyengat, Tanjung Pinang. Katanya, kalau dah sampai ke sini, wajib cuba makanan laut. Paling istimewa, siput gonggong di restoran Kelong Family Seafood. Pucuk dicita, ulang mendatang. Saya ni sebenarnya memang penggemar makanan laut. Mestilah saya tak sabar nak cuba. Nak tahu rasanya macam mana? Jom kita rasa. Makan gonggong ni ya. Ini yang paling sedap. Mesti itu sedap juga kan? Kalau nak sedap pakai sos. Kalau tidak, saya dulu. Ya. Allah. Dia kecil. Saya nak cari paling besar lah Pak. Paling besar. Aduh, ini besar kan? Jadi seluruh perlahan-lahan. Pakai perasaan. Allah, bismillah. Pelan-pelan. Pelan-pelan kan dia. Oi. Dapat. Hebat Pak. Cuba pakai sos. Pakai sos ya. Original dulu. Pakai sos sedikit aja. Bismillah. Okey. Macam mana? Memang betul lah. Menjadi kegemaran saya. Boleh ada lagi 10 pinggan ya Pak? 10 pinggan. 10 pinggan lagi. Bahaya. Nanti malam cari lawan. Ini kalau gonggong ada beberapa orang yang daripada luar cakap tempat dia ada. Tapi setelah saya pergi sana, saya tengok tidak begitu diminati orang, mungkin kerana rasa. Nah, setelah saya cari tahu, gonggong dekat sini itu biasanya kerana sini adalah gonggong yang hidup di kawasan berlumpur. Dekat mangrove ya, bakau. Jadi ini yang ternyata membezakan gonggong tempat lain yang memang hidup di kawasan pasir. Nah, itu memang rasa dia lain. Jadi memang orang banyak tahu di kawasan Bintan dan juga Batam ya. Nah, itu gonggong memang jadi makanan favorit lah. Banyak lokasi menarik di sekitar Tanjung Pinang. Pendek kata, kalau datang sehari je, memang tak cukup masa. Antaranya Pulau Penyengat, kaya dengan sejarah dan hamparan pantai-pantai indah di sekitarnya. Bagi pencinta alam semula jadi, bolehlah menginap di Desa Wisata Ekang. Resort ini bukan sahaja menyediakan penginapan selesa, malah turut menawarkan lokasi glamping dikelilingi kehijauan, lengkap dengan pelbagai aktiviti menarik. Saya berjumpa pengasas resort, Pak Wayan Santika. Sempoi habis orangnya. Celotehnya gamat sekali. Ini kali ini kita mau explore menggunakan Aldrin Pickle. Aldrin Pickle. Bisa naik macam begini gitu. Boleh ke atas ke bawah. Boleh. Oi, yang inilah kita sedap Pak Wayan nak cuti ke seru. Pasti seru. Pokoknya ini mari Pak Wayan untuk adrenalin ini pas ini. Pas ini untuk adrenalinnya pas ya. Sambil menunggang kenderaan pelbagai lapangan atau all-terrain vehicle iaitu ATV, saya dibawa bersia-sia di kawasan sekitar. Dari laluan berbatu ke celah pohon menghijau, naik ATV memang terbaiklah. Sempoi. Tourism activity yang kita buat memang kita dengan masyarakat setempat, which is kita akan melakukan mungkin lunch di rumah warga. It's not kita setting, no, kita mau memperkenalkan bahwa sometimes orang berpikir liburan bukan hanya luxurious dan tempatan. Seperti saya dulu ke Malaysia, saya kada ke Penang, itu saya ingin saya tuh pergi ke pasar lah. So, orang ingin mau melihat bagaimana sih civil society yang
yang ada. Terus kedua juga kita ada bersepeda, tetapi bersepedanya mungkin lebih mengacu pada sepeda gunung. Kita ada trek-trek yang off-road kita ada. Habis itu kita ada memancing, habis itu kita ada fish feeding. Yang signifikan kita di sini bisa dibilang kid friendly, which is we do a lot of activity for the kid. And then kita juga ada activity di sini yang berhubungan dengan kayak korporasi seperti outbound, tetapi lebih pada kegiatan outbound yang bersifat tradisional, seperti mungkin ikut menanam. Kita ada kebun di sini, menanam ubi, menanam keledek, panen, sekalian memasak. Dalam hitungan dia banyak yang melancong kemari itu dalam day trip ya, berhari. Itu memang tak semua tempat ni ya, tapi memang kalau nak dibilang semua tempat itu untuk kawasan Bintan kita ni berada di kawasan yang utara ya. Nah, salah satunya ini desa wisata Ekang ya, yang ini diminati orang kerana dia terpadu ya, lengkap, ada accommodation dia, ada aktiviti, kemudian ada macam yang sama juga dikelola oleh orang tempatan macam gurun pasir Telaga Biru. Setelah itu ada yang macam gunung ya. Itu dekat Poyo Tomo Poyo Tomo juga ada. Kalau pantai yang paling cantik itu bahagian timur daripada Bintan, itu pantai Trikora. Terima kasih Pak Edi sebab sudi bawa saya jalan-jalan cuti-cuti sempoi di Tanjung Pinang dan juga di Bintan. Sama-sama. Kalau ada rezeki lagi, saya datang ke sini lagi. Boleh ya? Amin, Pak Edi? insyaAllah. Jadi saya nak kena bergerak sekarang ni. Ferry saya dah sampai. Kita jumpa lagi ya Pak Edi ya? Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Waktu. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berakhirlah pengembaraan saya di bumi Indonesia. Dari Padang, singgah di Batam, menyusuri Bukit Tinggi dan Pekanbaru. Lalu berlabuh indah di Tanjung Pinang. Banyak pengalaman, segunung kenangan. Semuanya saya pahat kemas dalam memori. Agaknya ke mana pula saya akan bawa anda selepas ini? Meh saya belanja sikit. Cuba teka saya ke mana? Segalanya bakal terjawab minggu hadapan. Jangan lupa saksikan saya Nadine Nordin dalam Cuti-Cuti Sempoi pada masa dan saluran sama. Ni hao ma. Cuti-Cuti Sempoi.